Berulang suara bercerita kembali pada kisah semalam yang datang dan pergi. Usia kita, perjalanan dunia, pencarian ke surga, menanti merasa kehidupan. Kita gunakan session tertarik ini di dalam sesi pada ini. Dan mungkin lepas ni nanti tuan-tuan dan perempuan, sesi ini akan kita panjangkan di peringkat daerah. Pendidikan dan Pentadbiran Negara. Jadi kita tidak larilah daripada pendekatan Malaysia Madani ini. Khususnya kalau kita bincang pada hari ini dalam bentuk sosial dan komuniti yang di bawah sana, khususnya pendidikan dan Pentadbiran Negara. Jadi kita tidak larilah daripada pendekatan Malaysia Madani ini. Khususnya kalau kita bincang pada hari ini dalam bentuk sosial dan komuniti yang di bawah sana, khususnya rukun tetangga. Dan selain itu juga Malaysia Madani juga ditekankan dalam khususnya dalam pelaksanaan pentadbiran negara. Kematian di lapangan mendapati masih terdapat pegawai. Maknanya di kalangan kita sendirilah, mungkin di kalangan saya sebagai pegawai. Jadi dalam usaha kita nak memberikan kesedaran, kefahaman pada orang ramai, fahaman yang selaras, yang sama, perlu kita ada di kalangan kita lah. Kematian di lapangan mendapati masih terdapat pegawai. Maknanya di kalangan kita sendirilah, mungkin di kalangan saya sebagai pegawai di tingkat jabatan, mungkin di peringkat daerah, ataupun guru-guru dan masyarakat atau bidang rumah tangga yang belum memahami maksud sebenar Malaysia Madani. Rakyat Malaysia, saya percaya banyak usaha-usaha yang telah pun dibuat oleh kerajaan sekarang ni, bantuan-bantuan kita tengok ataupun kemudahan-kemudahan lain seperti minyak, barangan,